Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar diucapkan kepada semua penonton bagi sesi podcast kita pada hari ini. Saya Siti Zulaika binti Mustafa, pensyarah daripada Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, merupakan moderator anda pada pagi ini untuk sesi podcast kita. Hari ini kita akan membincangkan mengenai geran industri. Geran industri merupakan salah satu PI yang sangat penting kepada UiTM dan semua ahli akademik lah. Jadi hari ini kita ingin mendengar successful story daripada panel jemputan kita. Untuk pengetahuan para penonton, tajuk program kita pada pagi ini ialah Behind the Wing, Sharing Success in Industry Grant. Untuk pengetahuan para penonton juga, sesi kita pada hari ini merupakan kolaborasi antara RMU, Research Management Unit, UiTM Kelantan dan juga Perpustakaan Tengku Anis, UiTM Cawangan Kelantan. Sebelum kita meneruskan program kita, saya ingin menjemput para penonton untuk like dan subscribe YouTube channel Perpustakaan Tengku Anis. Untuk bersama-sama kita pada pagi ini adalah dua orang panel yang kita panggil sebagai winners untuk UiTM Kelantan kerana mereka telah memenangi geran industri yang agak mencabar ni. Mari kita berkenalan. Pertama kita ada dekat sini dengan Dr. Asia dan juga Encik Hakim. Kita jemput Encik Hakim untuk memperkenalkan sedikit sebanyak mengenai latar belakang dan juga geran industri yang diperoleh. Baiklah, terima kasih Dr. Siti sebagai host kita pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton. Nama saya Muhammad Hakim bin Muhammad Sharif, pensyarah kanan daripada Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka. So untuk geran industri ini alhamdulillah bermula pada tahun lepas lah. Kami telah mendapat satu grant daripada Taman Emas Malaysia yang bertajuk Potensi Pameran Barang Kemas Tradisional Masyarakat Kelantan yang berjumlah 27,547. Untuk makluman semua hadirin, grant yang diterima ni adalah untuk kami daripada tim Metal Craft Design Group lah, Special Interest Group UiTM Cawangan Kelantan. Terima kasih Encik Hakim. Saya rasa tak lewat lagi lah untuk ucapkan tahniah untuk dapat geran ni lah. Sekarang kita nak mendengar daripada Dr. Asia. Dr. Asia boleh share something? Untuk geran saya berkaitan dengan takaful lah penerimaan tentang saya dulu lah. Saya perkenalkan diri dulu. Saya daripada Akademik Pengajian Islam Contemporary ASIS UiTM Cawangan Kelantan, merupakan pensyarah kanan lah. Dan untuk tajuk yang saya perolehi daripada geran industri adalah daripada etika takaful sebanyak 50,000 yang bertajuk tentang penerimaan komuniti terhadap takaful mikro, kajian di negeri Kelantan dan Selangor lah, dan ahli projek terdiri pada UiTM Cawangan Kelantan dan UiTM Cawangan Shah Alam, UiTM Shah Alam. Kita nak dapatkan pandangan masyarakat nak terima ke tak takaful mikro, dan inisiatif daripada pihak etika takaful lah untuk mengetahui bagaimana masyarakat ingin mereka tawarkan takaful kepada warga emas. Itulah latar belakang yang saya boleh cerita seberingkas. Terima kasih Dr. Asia. Kalau kita dengar daripada pengenalan tadi, kita dapat lihat yang ada dua perbezaan, dua bidang dekat sini. Bidang pengajian Islam dan juga bidang seni lukis dan reka. Jadi kita nak tahu macam mana Encik Hakim sebagai pensyarah di bidang seni reka, seni lukis, macam mana dapatkan geran industri. Ini jarang-jarang sekali di UiTM Kelantan, tapi Encik Hakim berjaya menerobos dia punya peluang tu. Macam mana? Baik, terima kasih Dr. Siti. Baiklah, secara umumnya saya
Ini daripada Fakulti Sarjana Komunikasi Mereka, daripada Jabatan Syarikat Logam Halus. Untuk berkenaan dengan gerak industri ni sebenarnya ada seronok dia jugalah gerak industri ni. Mungkin ini rezeki kami kan. Kami berlatar belakangkan seni reka craft, ya, barangan kemas dan barangan tembaga lah. So di situ bagaimana kami mula berjinak ataupun dengan geran industri ni ialah yang mana bila mana ada industry engagement dengan para penyelidik akademia kami lah. So waktu itu kami join industry engagement tu. So di situ kami lihat masa industry engagement tu, doktor, so di situ adalah dia macam dia panggil semualah kan pengusaha-pengusaha di Kelantan ni kan. Dia buat program Haiti. So di situ kalau nak ikutkan networking, kami ni certain industri adalah kenal juga. Cumanya bila mana kita ada peluang untuk join the engagement dengan industri tu, di situlah mulalah kita cuba bertegur sapa kan. Kita ceritakan apa kita punya kelebihan, kita nak tunjulkan kita punya visibility lah. Lagi satu, bila kita kita bawa aja nama akademik UiTM itu sendiri, industri ni sebenarnya dia memerlukan kepakaran daripada para akademia itu sendiri sebenarnya. Cumanya dari segi visibility tu mungkin lah kan, dia tak ada peluang macam mana nak mengenali lebih rapat certain kepakaran yang boleh diimplement dengan industri tu. So dari situlah kita cuba bertegur sapa, kita cuba menjual lah kita punya kepakaran ni. Alhamdulillah dari situ kita dapatlah satu peluang ni. Dari situlah tercetusnya ataupun tawaran yang diberikan oleh industri itu. Dari situlah secara asasnya lah. Kita akan lebih lanjut lah lepas ni insyaAllah. Okay, sangat menarik sebabnya dari Haiti saja boleh dapatkan geran yang bernilai 20,000 lebih. Yang tu memang impak yang sangat besar lah. Jadi kita tak boleh pandang rendah program Haiti. Di situlah tempat untuk kita create networking. Okay, bagaimana pula dengan Dr. Asia? Kita nak tahu juga macam mana dapatkan geran tu. Okay, untuk projek kami, dapat tu disebabkan syarikat Takaful tu sendiri yang offer. Dia yang kita kata keluarkan iklan dan kita submit proposal lah. Macam kita kata grant-grant universiti yang lain lah. Cuma peluang untuk mereka buka tu sebenarnya bukan saya lah mendorong mereka. Mungkin ada peringkat perbincangan ataupun strategi syarikat masing-masing lah. Saya hanya terima iklan disebabkan ada kita kata para alumni daripada jabatan kami yang bekerja di situ kemudian mewar-warkan iklan, kemudian saya mohon. Itu saja. Maksudnya bukannya saya pergi jumpa pihak etika ke tak. Maksudnya pihak syarikat tersebut yang mengiklankan. Jadi saya pun mengambil peluang untuk memohon dan grant kami antara shortlisted dan kita bentangkan apa kita punya hasrat, kita punya minat, kemudian proposal kita mendapat sambutan lah. Dan dapatlah kita kata cerita hari ni 50,000. Terima kasih Dr. Asia. Kalau kita tengok macam Cik Hakim, dia mencari peluang. Macam Dr. Asia, menggunakan peluang yang diberikan. Itu dua approach yang sangat baiklah untuk kita dapatkan grant. Bagi Cik Hakim, apa faktor yang mendorong? Kadang-kadang kita sebagai pensyarah ni kadang-kadang peluang ada depan mata tapi kita macam tak nak. Tapi apa sebenarnya yang mendorong Cik Hakim ni? So untuk faktor pendorong, kenapa kami satunya, kenapa sebelum ni kami tak biasa tau dengan geran kan. Cuma ni kami pernah adalah sikit bekerjasama dengan industri kan. Cumanya kali ni kita bila kita ada satu kumpulan ni, bila kita buat round table discussion, sebenarnya apakah matlamat sebenarnya penubuhan special interest group, metal design group tu sendiri. So secara asasnya bila mana tertubuhnya satu kumpulan penyelidik ni, kita akan ada satu target. Apakah objektif kita untuk penubuhan tu. So untuk pertama sekali kita cuba cabarlah.
So dalam round table discussion among the ahli kumpulan ni, kita cuba untuk mencabar diri kita cuba target satu grant. Masa tu kita tak tahu lagi tau. Nak cuba grant apa-apa kan. So dengan peluang yang tadi saya cakap tadi, ada IT contoh kan, ada IT kat. So kita ada invitation ni kan untuk IT. Apa kata kita cubalah promote kita punya kepakaran kita kan pada bidang. So di situlah faktor penurun tu, kalau nak saya maklum kami ni bidang seni reka. So yang mana kami ni minat terhadap warisan budaya. Bila di Kelantan ni kalau kita tengok kan, pameran barang kemas tradisional masyarakat Kelantan tu dia kurang mendapat sambutan lah. Tapi di situ dia ada nilai estetika, nilai budaya dan ekonomi situ ada. Tapi kita fikir macam mana kita nak memperluaskan lagi kan pandangan masyarakat terhadap seni barang kemas masyarakat Kelantan tu sendiri. So kita ambil skop yang kecil dulu lah di Kelantan dulu sebelum kita pergi yang besar kan. So dari situlah faktor-faktor yang mendorong kami ni, baiklah kita cuba kan. Tapi bila kita nak buat tu, kita mesti nak buat satu program. Kita mesti nak buat satu, contohlah pameran kan. Bila kita nak buat pameran seni, pameran barang kemas tradisional ni, bila kita nak buat pameran yang berkualiti, kita mestilah perlukan fund kan. Kita perlukan bajet, kewangan yang besar. So dari situlah kita cuba macam mana kita dapatkan funding ni. So di situlah faktor-faktor yang mendorong dari segi perbincangan tu, dan tercetusnya idea untuk kita cuba gerak industri. Walaupun geran-geran yang sedia ada tu ada, kita cuba mohon, cuma mungkin bukan rezeki kita lagi. Kita cuba ke arah industri. Sebab apa? Sebab industri ni dia lebih dekat lah dengan kita punya senario kita orang kan. So industry attachment dengan akademik kita orang ni dia lebih dekat lah. Dia senang lah untuk memahami antara satu sama lain tu. So setakat ni itulah doktor untuk faktor-faktor dia lah antaranya. Kalau kita tengok bidang Cik Hakim ni memang berkait rapat dengan culture budaya orang Kelantan, emas. Siapa yang tak suka emas? Tapi kita tak mengetengahkan. Saya pujilah bila dapatnya geran ni, kita boleh mengetengahkan ketampakan UiTM, kepakaran yang ada dalam UiTM dan juga emas negeri Kelantan yang memang sangat popular lah kan. Lepas tu bermulanya dari sedikit idea dan boleh mendapatkan kejayaan bila bekerjasama dalam tim. Ya, betul. Macam mana pula dengan Dr. Asiah? Macam mana sebenarnya yang mendorong? Sebab selalunya kita kata permohonan geran ni dia susah. Itulah mindset pensyarah semua. Kita kata mohon geran ni dia renyah lah. Dia banyak benda nak buat. Tapi macam mana Dr. Asiah dapat mengatasi semua benda tu? Okey, untuk faktor pendorong untuk saya mohon geran ni adalah sebabnya dia adalah rentetan daripada penyelidikan semasa saya buat penyelidikan untuk peringkat PhD lah. Okey, memang tajuk tu adalah tajuk PhD saya. Okey, kemudian bila kita nak siapkan tesis kan, kita mesti ada apa kajian lanjutan. Kemudian mungkin rezeki saya lah kan, ada iklan yang memang kita kata kita memang tengah fresh habis PhD. Kemudian kita dah ada senarai lanjutan, kajian lanjutan. Kemudian kena pula dengan apa yang diiklankan oleh pihak Etika Takaful lah. Kemudian saya pun rasa macam baguslah benda ni. Saya tak naklah idea saya tu sekadar idea di dalam tesis. Kemudian saya rasa saya nak, kita kan bila kita menulis ni kita rasa kalau boleh kita nak praktis kan. So saya lebih kepada saya nak merasailah betul ke apa yang saya tulis ni boleh diterima oleh industri. Okey. Jadi saya pun cuba. Alhamdulillah. Betul lah kita kata di dalam titik yang sama yang pihak industri pun mahukan. Jadi kat situlah kita bertemulah, kita kata satu idea yang sama, maka saya memberanikan dirilah untuk kita kata teruskan geran macam ni sebabnya kita dah lama sebenarnya duduk kaji tentang bidang tersebut. Kita kata kalau saya 3 tahun dalam
7 sem 6 sem macam tu lah, 3 tahun setengah macam tu lah. Memang kita rasa kita dah yang tahu bidang ni. Seolah-olah kita dah. Jadi kalau ada orang nak apply, memang kita rasa yakin lah sebab kita yang dah explore benda tu. Jadi saya pun dengan keyakinan, dengan fresh lagi kita habis PhD, saya pun letaklah yang insya-Allah boleh macam tu. Dan untuk pengetahuan Dr. Ika juga, saya sebenarnya sepanjang saya sambung master, sambung PhD adalah saya merupakan penolong penyelidik. Jadi saya dah ada pengalaman dengan masa master, saya ada pengalaman di dalam grant long term grant research LRGS, antara grant yang terbesar lah oleh kementerian yang diberikan kepada para penyelidik. Tapi saya bukan pensyarah lagi masa tu, saya hanya penolong penyelidik, tapi saya direct lah belajar dengan penyelidik-penyelidik yang memang pakar kan. Okay. Kemudian semasa master saya dapat lagi grant UMRG, Universiti Dalaman yang offer. Okay, saya jadi RA lagi. Kalau tadi grant melibatkan kementerian, ni grant melibatkan universiti. Kemudian selepas saya tamat PhD tu, saya jadi lagi RA, grant industri dengan syarikat takaful juga, tapi syarikat takaful lain lah. Okey. Kemudian maksudnya saya dah ada tiga peringkat grant pengalaman, iaitu kementerian, peringkat universiti, kemudian dengan industri. Jadi untuk mengulangi pengalaman yang kita kata dengan industri tu, saya cubalah kuatkan diri, insya-Allah boleh macam itulah. Walaupun agak mencabarlah benda ni, sebab kita sebenarnya penyelidik ni fokus kita adalah membina teori. Betul. Kan? Dan kalau ada institusi yang nak apply kita punya teori tu, kita sangat happy lah. Seolah-olah kita menguji teori kita tu boleh berjalan dengan baik ke tak. Betul. Dan orang nak bagi dana pula dengan dekat kita untuk memudahkan urusan tersebut, lagilah kita happy sebenarnya. Betul. Okay. Kalau kita tengok Dr. Asia ni, dia ilmu yang dapat daripada pengalaman jadi RA, pembantu penyelidik, ilmu PhD dan dikembangkan kepada grant, itu sangat memberi kombinasi lah. Kombinasi tu memang sangat memberi semangat lah, motivasi kepada penonton di luar sana yang sebenarnya walaupun dah dapat PhD, kita tak boleh senyap macam tu saja. Kita kena kembangkan ilmu. Apa yang Dr. Azhar kongsikan tu salah satu contoh yang sangat bagus lah. Dan sebagai pensyarah, memang kita perlu sentiasa upgrade diri kita melalui kajian ataupun pendidikan terutamanya. Okay, sebagai kita balik kepada Cik Akil lah. Tadi kita tertarik dengan networking tadi. Sebenarnya macam mana kita boleh approach, ada setengah penyelidik tu macam saya tak biasalah nak jumpa orang, macam mana. Boleh Cik Hakim kongsikan? Baiklah. Sebenarnya untuk berkenaan dengan networking ni, kalau ikutkan networking tu dia terbinanya dengan, nak kata secara langsung pun boleh jadi juga, ataupun secara tak langsung lah. So kalau macam pengalaman saya lah, pengalaman saya dengan dapatnya grant ni, yang mana kalau ikutkan kami ni untuk Data Design Group ni, dia ada dua lah. Satu consultant yang lebih kepada produk kan, produk kita ada income paper dan IID. Satu lagi dia lebih kepada event management kan. So kita ada dua tu key point kita dalam penubuhan group ni lah. So untuk networking ni, dah betul kata Dr. tadi. So untuk kita visibility kan pada industri, betul tak? Betul. Dia kadang segan tau kan. Walaupun kita ni industri pandang tinggi kan, tapi kadang kita macam lah, di industri dia adalah satu industri yang praktikal tu, yang praktiknya segala knowledge kan. Adakah kita punya knowledge di universiti ni sama dengan dia orang? So apa pun dia adalah kita perlu cubalah, kita cuba cabar diri kita kan, turun kepada industri, cuba cuba dengan kaedah, saya rasa industri visit ataupun industri visit
yang mana dia lebih kepada perkongsian ilmu kita dengan industri. So dari situlah kita nampak. Tapi nak starting tu, bagaimana nak starting kita dengan industri tu, kita sendiri kena join. Contoh kata kalau macam tadi saya ada maklum berkenaan dengan industry engagement program, HIT. Di situ kita cuba join program-program yang bersama industri walaupun sekadar hanya pameran. Kami ni banyak join turun padang lah. Kalau macam sesimpel-simpel pameran pun kami join. So maknanya kalau ada peluang untuk kami letakkan satu pameran, kami akan join walaupun space tu kecil. So kita letak juga pameran kan supaya kita nak build the visibility tu industri tu. Dengan kaedah tu lah kan, turun padang. Walaupun dengan kaedah sekarang ni bukan ada online session. Tapi disebabkan kekangan-kekangan kita kan, para akademia, para penyelidik ni dia banyak tugasan hakiki dia, kami cuba rebut peluang kat situ. As simple as tips saya, kalau ada ruang dan peluang untuk pergi berpameran ataupun pergi dengan program bersama industri, pergilah. Tapi pergi dengan bawa kita punya kepakaran dan knowledge yang kita sebagai akademia lah. So insyaAllah industri ni dia selama saya pengalaman saya lah. Industri ni dia bersikap terbuka. Betul. Dia sentiasa terima je. Saya sentiasa terima anak-anak kita ni pada penyelidik kan. Akademia dia akan sentiasa terbuka. Apakah cadangan, apakah new knowledge daripada kita. Semua tu dia akan terbuka untuk dia berbincang. So di situlah sikit sebanyak doktor berkenaan dengan cara networking kita tu. Menarik point Cik Hakim, visibility. Betul lah kan, kalau orang tak nampak macam mana orang nak tahu. Macam tak kenal maka tak cinta. Macam tu kan. Saya juga setuju yang kebanyakan ahli akademik ni kepakaran banyak. Macam contoh UiTM Kelantan sendiri, kita ada banyak pakar tapi visibility yang tu yang perlu kita tambah baik. Perkongsian ni pun memberi idea lah bahagian RMU macam mana untuk kita tambah baik lagi visibility penyidik-penyidik kepakaran-pakaran yang ada dalam UiTM untuk kita ketengahkan kepada industri. Sangat bagus perkongsian daripada Cik Hakim. Kalau macam Dr. Asia pula, macam mana langkah proaktif lah, adakah kita ni nak mohon ni kita kena bersedia sebulan ke ataupun setahun ke, macam mana boleh Dr. saya kongsikan? Okay, untuk saya kita kena kritikal bahagian LR lah. Kita kena kritikal bahagian LR, kita kena memang menunjukkan memang grant kita punya proposal tu memang adanya gap yang betul-betul kita nak isi kekosongan tersebut. So memang saya kata masa tu saya fresh PhD, jadi saya memang menguasai lah LR. Masa lagi di hati. Kita kata kita memang 3 tahun duk baca benda tu lah. Benda tu lah kita duk baca kan. Ada je artikel baru tu masuk dalam list kita kan. Jadi kita tahu siapa yang berada dalam dunia tersebut. Kita tahu siapa yang ada dalam ranking tersebut, siapa yang bermain dalam bidang tersebut. Jadi kita tahu kalau bukan kita siapa lagi. Macam itulah. Jadi alhamdulillah bila saya tahu kekosongan tersebut, maka saya cuba sedar diri. Sebenarnya tak sedar pun. Bila saya sedar diri, saya pun cubalah kita kata ke depan setapak untuk bawa diri yang insyaAllah saya kata saya boleh lah tonjolkan. Tapi saya di ruang ni saya ingin mengucapkan penghargaan lah kepada para pensyarah saya yang sebenarnya rentetan daripada tajuk pensyarah buat grant tu, saya menjadi RA, maka saya menumpang lah kita kata menyambung dan menumpang kita kata bidang menyumbangkan kita kata bidang kita menyambunglah legasi ilmu tersebut kan. Sebabnya para pensyarah kita ni memang yang saya punyalah di peringkat universiti dulu merupakan penasihat syariah kan. Jadi bila
mereka pun berada dalam dunia industri, mereka pun tahu bahawa kat mana kita punya lompong tu. Jadi saya menyambunglah kisah-kisah dalam research tersebut. Kemudian kita pun tahulah sekarang ni kita dah berada dalam arena tersebut. Jadi kita karanglah proposal. Kemudian betul lah kita kata bila dinilai oleh pihak industri maka ada keperluan kita di situ. Betul. Apa ni, kalau kita tengok daripada cerita Dr. Asia, yang penting adalah kita master, kita expert bidang kita. Dan proposal yang kita buat tu mestilah berkualiti. Baik, barulah kita boleh dapat tarik perhatian pemberi dana lah kan. Mungkin Dr. Asia apa ni, boleh kongsikan peluang-peluang lain selain daripada apa ni, yang apa ni, penyidik-penyidik lain yang boleh terokai lah, peluang-peluang lain untuk dapat gerak industri ni. Okey. Mungkinlah kita kan sebenarnya kita kena, bukan saya secara direct lah mengetahui lompong tersebut dengan pihak industri. Saya melalui lah kita kata para pensyarah dulu yang merupakan kita kata penasihat syariah di dalam bidang tersebut. Jadi mereka yang tahu lompong tersebut. Jadi kemudian maksudnya kat sini, isu kat sini adalah kita kena bergaul dengan orang industri supaya kita tahu sebenarnya mereka inginkan apa. Dan kita kena relate juga dengan isu semasa. Contohnya, saya bagi contoh untuk peringkat takaful. Dulu syarikat takaful ni bila dia nak offer satu-satu produk, dia akan fikir tentang apa yang dia dapat. Apa yang mereka dapat, apa yang memberi impak kepada syarikat, terutamanya dari segi aspek profit lah. Semua orang mencari survival lah, terutamanya syarikat takaful pun kita kata mereka perlu mencari survival dari sudut aspek profit lah. Okey, tapi bila ada pengumuman daripada kerajaan berkaitan dengan B40, M40, T20, jadi bila kerajaan kategorikan macam tu, orang industri pun mula melihat, oh kita dah ada satu peringkat takaful yang offer kepada B40 dan T20, tapi kita belum ada takaful yang offer kepada B40. Maka syarikat takaful pun tawarlah takaful mikro kepada B40. Okey, kemudian kajian saya adalah takaful mikro kepada warga emas. Okey, boleh tengoklah saya punya buku. Saya ada terbitkan buku ni daripada hasil kajian saya, takaful mikro untuk warga emas. Okey, jadi sebenarnya kerajaan juga sedang menuju ataupun sedang melakukan persediaan ke arah itu. Sebab apa? Sebab berdasarkan statistik negara kita menuju ke arah negara menua. Betul. Iaitu pada tahun 2030. Jadi maksudnya kerajaan tengah mencari apa persediaan-persediaan yang boleh buat. Sebenarnya apa? Aspek syarikat takaful perlu bersedia apa? Pihak industri ini perlu sediakan apa? Jadi saya matchkan dengan penyelidikan saya, iaitu syarikat takaful sebenarnya mereka boleh offerkan takaful yang kita kata luar daripada bidang dia, iaitu takaful yang lain daripada yang lain ialah takaful mikro. Cuma mereka baru sahaja offer kepada B40. Dah ada di pasaran B40 ni. Cuma belum diluaskan kepada warga emas. Dan kalau kita sebut masa awal-awal dulu masa saya pergi interview untuk offer kepada warga emas, sebenarnya saya pergilah interview syarikat takaful semua. Sebenarnya pihak industri pun tak berapa yakin untuk offer, malah mereka macam katalah, betul ke awak ni nak cadang untuk offer takaful mikro kepada warga emas? Betul. Tetapi kita penyelidik, kita kena berani untuk memberi cadangan. Dan saya tak sangka dalam masa awal-awal dulu mungkin orang industri menolak, tapi bila dah saya habis PhD nak masuk 3 tahun, 4 tahun,
isu tentang warga emas sedang naik. Persediaan menuju kepada negara tua sedang giat diaktifkan. Takkanlah kita nak tunggu 2030 barulah kita nak buat persediaan. Mesti persediaan ni bermaksud awal lagi persediaan. Jadi dengan kita melihat situasi dan keadaan tersebut, isu semasa, kita kena capture dengan kita punya bidang. Apa aku boleh bagi sumbangan berdasarkan bidang yang kita ada. Apa kemahiran yang kita ada. Jadi banyaklah kita kena cater isu semasa, kita kena capture industri, boleh bagi apa, kemudian kita orang tengah lah sebagai penyelidik ni boleh bagi idea yang macam mana. Combination tu perlu ada. Macam kalau dia kena multidisciplinary. Lepas tu cara tu daripada cerita Dr. Asya tadi, mentoran pun penting. Mentoran daripada orang yang berpengalaman. Dan untuk penyelidik sendiri matchkan dengan polisi dan dasar negara semasa. Dan current trend yang perlu diambil kira lah dalam penyediaan proposal, perkembangan idea. Sangat menarik Dr. Asya yang kajian Dr. Asya ni. Macam kita nak tahu lagi lebih kan. Macam mana pula dengan Encik Hakim? Okey, nanti kita promo buku Dr. Asya lepas ni. Okay, Encik Hakim, kalau dari segi bidang Encik Hakim sendirilah. Tadi macam Encik Hakim cerita, Encik Hakim bukan bergerak seorang, ada tim. Mungkin boleh perkenalkan tim tu dan apa yang Encik Hakim dah terokai melalui dengan adanya kebersamaan tim tu. Okay. Untuk makluman, terima kasih Dr. Siti untuk makluman semua. Saya ni kalau ikut projek, tim kami ni dia ikut projek tau. So macam projek ni saya ketua. So next project will be another one lah. So tim kami terdiri daripada saya sendiri. Seterusnya adalah Encik Zamani, Muhammad Daud, Puan Syafiqah Sanwar, Encik Muhammad Faiz Jalaluddin, Muhammad Syafiq Muda, Encik Azhar Aziz dan juga Encik Nur Aidil lah. So kita ada kombinasi sebenarnya daripada Fakulti Teknologi dan Sereka dan juga Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. So itu kami pun kena ambil juga orang-orang yang kepakaran dari bidang business management kan, untuk integrate kepakaran tu dalam bidang kita orang. Sebab dalam bidang kami ni, kami ada produk yang generate income dan juga consultant kan. So di situ kami perlukan kepakaran daripada bidang lain lah. So untuk berkenaan dengan, saya cerita sikit lagi lah, berkenaan dengan gerak industri ni kan. So yang mana bila mana kami, antara perkara penting lah, tadi saya cakap mungkin start itu kita cuba promote kan, promote. Tapi dalam masa sama, bila kita buat round table discussion, kita perlukan satu, macam Dr. Asya cakap tadi lah, kita perlukan satu proposal yang quality. Betul. So dari situlah kita cuba berbincang bersama, sebab kadang-kadang industri ni berbeza tau. Kalau macam industri ni, dia suka straight to the point. Macam kita orang kita pun kena kenal industri. Betul, kita kenal industri. So kadang industri dia nak straight to the point, apakah yang kita boleh bagi ke dia, apakah impact yang dia dapat dan kita dapat. So selalunya industri ni biasalah kan, dia mesti dia more tu pada business income kan. Betul, profit lah kan. Profit lah. Sebab tu dia industri dia dah cepat. So yang kami ni, kami akan siapkan proposal berkenaan dengan apa kehendak dia. Tapi sebelum siapkan proposal tu, kami kumpulan ni bekerja keras lah. So kami akan buat site visit, kita akan collect data, apakah kita punya pameran ni, kita nak buat pameran kan, apakah barang-barang tradisional masyarakat Kelantan yang lama kan, yang lama kita cuba nak tonjolkan balik. Kita buatlah kajian di muzium tekstil, muzium negara, kita pergi kan, dan collect semua data. Kita akan buat satu round table discussion lagi dengan pihak industri untuk kita buat presentation. So dari situlah kita akan ada perbincangan. Kalau kita punya tu berketepatan dengan kehendak dia, so alhamdulillah. Sebab dia memang ada, kalau industri ni memang ada satu ruang untuk tingkatkan dia punya bisnes lah kan. So dia memang ada, untuk geran industri tu dia memang ada allocate. So dari situlah kita cuba implement the proposal tu kan.
proposal tu yang memang berkualiti. Macam mana kita nak buat proposal yang berkualiti tu, saya rasa dia ikut bidang tau. Kalau macam bidang saya dengan Dr. Asyah lain. So kalau bidang saya ni dia ada 2 fasa. Macam kami ni satu fasa adalah yang mana kami perlu menitik beratkan aspek produk. Produk dan juga macam biasalah writing kan. Research paper tu memang biasalah kita akan buat. So fasa pertama yang mana industri ni dia nak adalah berkenaan dengan produk ataupun dia punya business lah kan. So kita akan go through di situ memang sangat detail lah. Berapa costing semua-semua, kenapa kita pilih produk ni, kenapa kan. So di situlah bermulanya kita punya permohonan grant ataupun persiapan proposal tu sendiri. So kalau kita nak bincang, kalau macam arena kami, proposal dia macam ini. Kalau arena lain pula. Itulah. Tapi saya pun seronok je kan kita boleh bertukar-tukar pendapat bagaimana pembinaan proposal tu lah. Okay. Dimaklumkan para penonton juga boleh mengemukakan soalan-soalan kepada panel kita. InsyaAllah kita akan baca dari semasa ke semasa lah. Sekiranya ada soalan, saya rasa banyak orang nak tahu ni kan. Untuk peluang tadi, kita tengok sebenarnya untuk dapatkan peluang ni dia bukan sesuatu yang mudah. Dia memerlukan kegigihan, kerjasama. Tak kira lah bidang Dr. Asyah, bidang Cik Hakim pun kita tengok kerjasama, perancangan awal, visi kumpulan pendidikan tu perlu ada. Barulah kita dapat merealisasikan impian untuk dapatkan geran, melaksanakan geran. Menarik sebenarnya untuk geran industri ni. Jadi boleh Cik Hakim cerita apa sebenarnya kelebihan geran industri ni berbanding geran-geran lain yang macam kita tahu yang sebenarnya ada banyak geran yang ditawarkan, yang dibuka kepada ahli penyelidik. Apa perbezaan dan apa kelebihan sebenarnya? Okey, baik, terima kasih Dr. Siti. So bila kita berbicara dengan geran industri ni sebenarnya banyak kelebihan geran industri ni. Sebab apa? Sebab setiap para akademia, para penyelidik, dia ada industri yang related dengan dia. So bila mana kita ni, contohnya kami ni, dan industri kami ni, kelebihan dia adalah industri kami tu sendiri faham bagaimana senario industri kami, industri dan kami. Sebab kami pun dalam bidang seni reka kan. So dia pun end product dia adalah produk seni reka juga. Jewellery kan. Contoh kata kami jewellery, dia pun jewellery. So bagaimana kita nak tambah baik. So dari situlah kita boleh ada perbincangan lah macam mana senang kita nak buat satu perbincangan mengenai tawaran geran tersebut. Berbanding dengan geran lain, saya tak kata geran lain tu tak bagus. Geran lain tu dia bagus sebab kami sendiri pun pernah mencuba juga FRGS kan. Cuma mungkin belum lagi rezeki kami untuk dapat FRGS. Tapi setiap geran yang ada ni dia mempunyai kelebihan masing-masing lah. So industri ni satu, dia sangat senang untuk kita berhubungan, engagement dengan industri tu senang, dan perjalanan pergerakan penyelidik tu kita boleh berbincang dengan pihak industri itu sendiri. Selain dengan geran yang sedia ada, contoh geran-geran FRGS, geran-geran lain, dia ada SOP dia sendirilah. So yang macam mana dengan geran industri? Adakah dia lebih smooth? Dia tak ada peraturan yang rigid ke? Kalau nak ikutkan peraturan tu dia masih ada. Cumanya dia tidaklah serigid geran akademik yang lain lah. So dia boleh tolerate lagi lah kan. As long as first objektif dia capai. Dia banyak flexibility. Dia flexibility dia kat situ. So kita pun senang kan. Kita pun kadang-kadang kita selalu juga pergi kat dia kan. Selalu pergi round table discussion. Selalu. So di situlah. Lagipun bila geran industri dia dah kenal kita. Dia tahu cara kerja kita kan. Cara kerja kita di situ flexibility tu boleh sikit lah untuk lain. So saya percaya lah walaupun geran lain ni ada, saya percaya setiap geran tu dia boleh
fokus ataupun boleh tambah baik untuk potensi masing-masing lah untuk pergi ke arah grant mana-mana grant lah. Kita nampak yang grant industri ni penyelidik dengan pemberi dana tu dia rapat. Macam Cik Hakim dia banyak cakap round table discussion. Maksudnya kita boleh buat discussion secara formal dan tidak formal. Yang tu memberi kelebihan. Betul. Ke ada juga cabaran dia bila selalu berjumpa dia kan, demand berubah ke macam mana? Contoh pengalaman saya lah, bila industri ni dia selalu nak progress. Sebab dia nak cepat kan, dia nak progress. So apakah progress? Sebab dia kan dia ada demand tau, dia ada demand, dia ada klien. So keperluan untuk round table discussion tu memang selalu lah. So bila dipanggil untuk discussion, insyaAllah kami boleh pergi. So dari situ kadang-kadang ada ketika ada sikit perubahan yang perlu dibetulkan ataupun ada sikit penambahan yang perlu dibuat. So dari situlah kita boleh ukur lah, kita boleh ukur tahap kualiti sesuatu kerja kita kat situ. So dari situ juga kita boleh engagement dengan industri tu kan. Betul. Engagement tu ada peluang lain lagi kan? Mungkin ada peluang lain tapi alhamdulillah insyaAllah lepas ni mungkin ada lagi lah projek-projek yang berlanjutan. Ada yang lanjutan tambahan. Macam mana dengan Dr. Asyah? Adakah nak deal dengan penaja ni, sponsor tu senang ke mudah ke? Okey, saya setujulah dengan Cik Hakim kata tu. Untuk grant industri ni flexibility tu memang senang. Kita kata yang penting objektif pemberi dana tu capai. Berkaitan lain-lain tu mereka okey sajalah. Kita kata itu sudut aspek pengurusan dana tu mereka tidak terlalu teliti lah, asalkan apa objektif yang ditetapkan tu tercapai. Jadi flexibility aspek kewangan tu adalah kat situ untuk grant industri. Tetapi dari sudut saya dalam bidang yang sama ni, kalau saya nak compare direct dengan Cik Hakim, mungkin kita kata situasi berbeza. Tetapi untuk pengalaman saya yang urus grant industri 2 kali kan, sekali sebagai seorang penyelidik, penolong penyelidik, kemudian bila dah jadi pensyarah saya sendiri pula uruskan dana industri. Tapi industri yang berbeza, syarikat yang berbeza. Dia sebenarnya saya ingatkan saya boleh lah, maksudnya saya boleh handle lah situasi tersebut, tapi rupa-rupanya saya kena faham setiap syarikat tu berbeza. Dia maksudnya dia berubah bila-bila masa bergantung pada syarikat tersebut. Berbanding dengan contohlah saya juga ada pengalaman dengan grant kementerian, dengan grant universiti kan. Orang industri, orang kementerian dengan universiti ni biasanya dia punya peraturan tu panjang. Betul. Dan dah jelas lah apa yang mereka nak, satu persatu kita kena follow. Dia macam pensyarah dengan pelajar lah, dia dah ada dah peraturan dia apa. Lain apa. Tapi dengan industri ni dia sedikit mudah, dia tak panjang cerita, cuma objektif tu kena capai. Masalah kewangan, bab kewangan tu jangan fikir kita. Yang penting objektif yang mereka nak tu tercapai. Jadi macam contoh kita kata yang semasa saya jadi RA dulu, memang dari sudut dana tu memang sangat-sangat beruntung lah. Kita bayangkan dalam masa setahun dana 200,000. Sangat banyak kan untuk masa grant pertama. Lepas tu dalam masa setahun 50,000. Banyak lah. Banyak. Jadi bab kewangan tak ada peraturan yang detail, tapi perlunya kepada pencapaian objektif tu lah. Dan mereka boleh kita kata apply lah kita punya cadangan tersebut lebih kepada benda macam tu. Kalau tak boleh apply macam mana? Kita boleh bagi tahu tak macam mana untuk mereka boleh apply tu. Lebih kepada macam tu. Tapi pengalaman saya jugalah dengan grant kementerian, grant universiti ni bukan tak ada kelebihan, ada kelebihan, tapi lebih kepada aspek-aspek baru yang kita baru nak terokai. Contohnya kepakaran saya bidang wakaf dengan takaful. Maksudnya saya dah
peringkat hujung-hujung saya bolehlah pergi industri. Katakanlah saya nak pergi pada bidang baru. Bidang baru. Benda tu orang industri dia tak cover lah bila kita baru nak gila bidang baru tu. Kita kata susah lah sebab mereka nak apply dah. Betul. Jadi geran yang baru nak menerokai, nak cari kita punya, kita kata cabang baru, kita kena pergi pada geran kementerian, FRGS, Fundamental, fundamental. asas. Yang tu kita kena pergi pada kementerian. Bila kita dah bangunkan, develop, dia dah matang. Yang matang tu kita kena bagi separa masak kepada industri untuk mereka apply. Macam tu. Jadi setiap geran ada strateginya masing-masing. Ada kelebihan masing-masing. Ada kita kata peluang lah kepada penyelidik. Bukan kata kalau saya kata saya tamat PhD, dia dah masak lah kan, separa masak bolehlah bagi dekat industri, tapi katakanlah dalam satu situasi pensyarah ni baru nak bermula dengan bidang tersebut. Jadi keadaan pensyarah tersebut sesuai dengan geran-geran lain, FRGS ke kan, geran dalaman ke, yang kita nak menerokai berkaitan dengan teori-teori baru ataupun bidang-bidang baru. Tapi bila dah masak tu jangan lupa untuk bagi kepada industri untuk mencubalah. Macam kita makan lah makan nasi kan. Macam tu lah. Yelah, macam kalau kita dah buat kajian yang asas tu, kita dah ada resepi. Sekarang kita nak laksanakan resepi tu macam mana. So kita cakap yang sebenarnya geran industri dia lebih kepada pengaplikasian ataupun action research. Betul. Kita nak apply apa yang kita dah kaji, teori yang kita dah kita dah jumpa, kita nak sahkan melalui industri. Itu sangat tips yang jarang-jarang kita dengar, yang sebenarnya untuk buat kajian, untuk buat research ni dia ada stage-stage yang perlu kita faham, yang perlu kita tahu. Jadi kita boleh approach the right grant penaja geran yang betul untuk kajian kita. Sebab tu lah kadang-kadang orang cakap, kenapa lah apply tak dapat-dapat. Rupanya mungkin kita salah step. Step mana kan. Kita dah banyak dengar mengenai kelebihan, peluang. Sekarang kita nak tahulah apa cabaran-cabaran yang dihadapi untuk mendapatkan, untuk menyempurnakan geran industri yang diperolehi. Mungkin Cik Hakim boleh kongsikan? Okey, baik Dr. Siti. So mengikut pengalaman saya berkenaan dengan cabaran yang berkenaan dengan industri ialah, kalau ikutkan kami ni dia ada dua fasa. Satu fasa yang saya maklumkan tadi ialah produk. So tekanan pertama adalah yang mana kita perlu menghasilkan produk tersebut ataupun kita perlu, kalau macam kami tadi, kami perlu hasilkan 13 produk barangan kemas masyarakat Kelantan. So 13 produk tu bukannya produk yang biasa-biasa. Sebab kita perlu replika produk yang real. So kita akan menggunakan material yang sama lah. Kalau macam kita pakai, contoh kita ada cincin kan, kita tak mampu nak guna emas, tapi kita guna perak. So kita akan create cincin tu, replika tu sama macam dalam buku. So kita kena replika benda tu. So dalam masa dalam 3 bulan pertama tu kita agak terima tekanan sikit lah untuk kita create 13 produk tu kan. 13 produk ya. Itu satu, sebab ini adalah demand industri tu sendiri, sebab kami perlu siapkan satu pameran. Di industri tu dia nak seni yang sangat halus lah. Dia nak galeri kan. Dia buat galeri. So dalam galeri tu for sure lah kita nak bagi satu produk yang very berkualiti. Kan. So kalau kita tengok contoh-contoh yang ada di layar ni, ini adalah contoh-contoh corporate gift. Corporate gift ni secara totalnya dia daripada UiTM ni lah. Mana ni yang ni corporate gift daripada UiTM pun, UiTM sudah proceed lah, approve dengan design ni. So kalau yang industri tadi 13 item tu, setiap kami ni ada satu item. Kami ada 6 orang kan. Setiap ada satu item lah. So di situlah tekanan, setiap kali siap kita akan tunjuk. Sebab tu tadi kalau Dr. Siti cakap round table discussion sebab kita perlu tunjuk
progress pertama tu. Sebab dia nak meet deadline tu kan. Betul. So kita kena set up satu pameran dengan hasil kualiti produk yang sama level dengan dia lah. Yang dia kata dia, okay, dia nak memang tahap kualiti memang macam ni. Kita bagilah. So dari situ satu tekanan lah. Satu lagi bila mana satu berkenaan dengan masa dan hasil yang lebih cepat kan. Industri ni dia nak hasil yang cepat. Satu lagi adalah bagaimana kita nak faham gaya industri tu untuk deliver kita punya idea tu. So kadang-kadang dia ni nak macam ni kan. So kita ada idea kita. So kita cubalah fleksibel kat situ. Kita perlu banyak perbincangan, banyak komunikasi lah dengan dia. Presentation macam itu. So kami lebih kepada tu lah. Satu lagi fasa 1 alhamdulillah selesai. So untuk fasa 2 untuk writing, so ada sikit lah kangan macam biasa lah kan. Bila kita nak buat paper, data tu kita dah semua dah ada, insyaAllah lah sikit lagi untuk kita selesaikan. Okay. Itu cabaran dari untuk memenuhi objektif apa yang industri perlukan. Itu cabaran dari segi produk lah kan. Bukan senang untuk hasilkan. Tapi tahniah lagi sekali lah. 13. Adakah masa yang diberikan tu panjang ke pendek untuk siapkan? Kalau ikutkan Dr. Siti Dr. Asia, 13 produk tu singkat sebenarnya. Berapa lama tu? So kami boleh meet dalam masa 3 bulan. Kita boleh siap. Sangat hebat lah sebab pensyarah lagi kan. Ada KPI pensyarah. Tak sampai 3 bulan lah. Memang siap dan kita dah deliver dan hari tu kita dah buat satu penyerahan lah. Kita dah invite kita punya direktor tak dapat datang. Kita invite Dr. Nasir untuk wakil rektor untuk penyerahan produk 13 item tu di Taman Emas Malaysia. So kalau nak tengok boleh promote, kalau nak tengok apa yang kami buat boleh pergi ke Taman Emas Malaysia lah. Taman Emas Malaysia. Taman Itu Emas dekat mana Malaysia lokasinya tu Taman Emas? Kalau Museum Kelantan kan. Museum Kelantan dia berhadapan dengan Museum Kelantan tu. Dulu bangunan saya tak ingat tapi tu lah dia ada signboard Taman Emas Malaysia kat situ. Di Kota Baru lah. Di Kota Baru, di Kota Baru. So untuk orang Kelantan boleh lah kita sama-sama pergi Museum Kelantan. Kita boleh support di berhadapan museum. Berhadapan Museum Kelantan tu ada Taman Emas Malaysia. Okey, Taman Emas Malaysia tak apa. Kita Waze ataupun Google mesti dapat ya. Boleh pergi ke sana. InsyaAllah kita boleh buat lawatan. Mungkin student pun kita boleh invite untuk tengok hasil-hasil seni, hasil karya yang dihasilkan oleh penyelidik dan pengkarya daripada UiTM. Boleh beli tu macam mana? Kalau kami nak beli macam mana? Kalau ikut yang kami buat 13 item tu, itu sekarang kita dah buat penyerahan lah. Itu hak milik Taman Emas Malaysia. Sebenarnya kalau tadi macam dalam website tadi kan, website tadi tu adalah satu kita punya collection item boleh beli. Range harga mampu milik insyaAllah kan. Harga insyaAllah 3 range yang saya beritahu tu lah 3 range harga 100, 200 dan 300. Dan design-designnya sangatlah eksklusif lah. Tak ada dekat kedai emas biasa tak kan. ada. One and only, custom made, eksklusif. Custom made. Okay, kita kembali lagi kepada perbincangan kita. Tadi kita dah dengan cabaran. Kalau Dr. Asia, apa cabaran yang dihadapi? Okey. Untuk cabaran lah sebagai seorang new scholar lah kita kata kan. Baru je habis, lepas tu mohon gerak industri. Rasa macam tak berani. Kalau ikut hati sebenarnya tak berani tapi cuba. Kita cuba. Okey, cuba. Lepas tu tak sangka lah, benda yang saya tak sangka adalah saya kena present proposal saya depan pakar-pakar. Maksudnya pakar tu bukan hanya pakar yang industri. Maksudnya kalau industry player dia tak faham communication orang akademik. Betul. Tapi yang ni industry player dia ada penasihat syariah. Yang mana penasihat syariah tu adalah orang akademik yang menjadi penasihat dekat syarikat tersebut. Jadi mereka pun ada background akademik. Jadi kita tak jadi dia memang faham bahasa akademik. Jadi masa saya nak present proposal tu, kita sebenarnya baru je selesai PhD. So tak ada dah
cabaran kita tu kita anggap dah tak ada. Dah habis dah proposal pembentang WIBA dah habis. Tapi rupa-rupanya seolah-olah satu lagi lah WIBA baru. WIBA baru yang saya kena hadapi masa tu. Saya sebenarnya berdebar tu sangat berdebar sebab kita kena present depan yang pakar. Pakar tu bukan seorang, bukan 2 orang, tapi dalam 5 orang. 5 orang dan semua ahli akademik yang ada background industri dan orang industri sekali. Jadi kita rasa macam kecilnya kita kan, rasa macam kerdilnya kita, rasa macam tak apa, yang penting kita dah cuba, kita dah cuba mohon kan. Kita berserah sajalah, kalau dapat ke tak dapat tu lain cerita lah. Jadi saya just usaha, bila kita usaha tu kita tawakal lah. Kita hantar proposal, kita berserahlah, kalau kita terpilih alhamdulillah, kalau tak terpilih sekurang-kurangnya kita dah mencuba. Betul. Okey. Tu cabaran stage pertama lah. Dan sekarang ni kami dah dapat grant, dah laksanakan grant dan sebagainya. Peringkat akhir ni juga kami kena bentang balik. Bentang balik. Tadi kita meraih kepercayaan, kita dah dapat kepercayaan. Betul. Sekarang ni kita nak tunjuk hasil. Kita nak tunjuk hasil. Tunjuk hasil ni lah kita nak confirmkan kepercayaan mereka dalam bentuk aplikasi kan, dalam bentuk praktikal. Jadi satu lagi lah, kita kata debaran yang bakal diterima nanti ni, kami akan ada ni pembentangan akhir nanti ni yang terdekat ni, yang mana kita kena tunjuklah hasil-hasil kita kepada orang industri, selain daripada orang industri, orang akademik yang mempunyai latar belakang industri yang memang akan menilai betul-betul lah kita punya. Jadi itulah cabaran dan debaran yang saya perlu lalui lah untuk grant industri. Berbanding pengalaman saya juga dengan grant kementerian, dengan grant universiti, dia tak ada perkara tersebut lah. Maksudnya kita bentuk hantar report lah, hantar report kepada pihak kementerian, kita hantar report kepada pihak universiti kan. Pembentangan mungkin ada tetapi tidak terlalu kritikal lah. Tapi yang industri ni sangat kritikal sebab mereka nak melakukan aplikasi. Jadi benda tu dia melibatkan negara sebenarnya. Kerja ni untuk negara. Negara kita. Kita bermain dengan, kalaulah betul lah kan kita punya matlamat projek kami ni tercapai, bermaksud semua kita kata kebajikan warga emas, selain daripada, saya definisikan baliklah takaful mikro ni, golongan-golongan yang tidak di-cover oleh takaful sosial akan berada dalam skop takaful mikro. D40, warga emas, orang OKU, semualah golongan yang tidak duduk dalam kategori takaful dan takaful sosial berada dalam kategori takaful mikro. Jadi tapi saya fokuskan dulu, satu step ni saya fokus pada warga emas dulu sebab kita bakal nak menuju negara menua pada 2030, maka kita fokus kepada aspek kebajikan warga emas. Okey. Jadi maksudnya kalau diterima pakai dan boleh di-apply oleh pihak syarikat takaful, maksudnya kita akan menjaga kebajikan warga emas di negara kita. Jadi sampai begitu sekali cabarannya dan letak tanggungjawab dekat saya rasa macam saya sangat takut sebenarnya. Takut untuk pegang tanggungjawab ni, tapi disebabkan sebenarnya saya dulu saya tak faham LR tu apa. Sekarang ni baru saya faham LR literature tu, LR tu barulah kita faham. Setakat ini perbincangannya, jadi kita kena setapak ke depan supaya kita mengisi kita kata jurang di dalam ilmu tersebut dan untuk diguna pakai oleh pihak industri. Sangat besar cabaran tu. Kita doakan semoga Dr. Aisyah boleh melepasi WIBA dan juga lepas ni semoga ada grant susulan. Sebab ni baru permulaan. InsyaAllah kita mengharapkan kejayaan yang lebih lah untuk Dr. Aisyah, untuk Cik Hakim. Sebab bila dah menapak tu, insyaAllah saya yakin kebolehan tim Dr. Aisyah, tim Cik Hakim dapat membuka mata industri dan memberi kepercayaan kepada UiTM. Khususnya UiTM Kelantan yang kita ada pakar-pakar yang boleh menyumbang kepada pembangunan negara. Kita
kita dah nak habis sebenarnya ni. Ada beberapa soalan lagi untuk saya nak tahu macam mana tips untuk memenangi geran industri. Tips yang penting lah, yang utama lah yang para akademik, ahli penyidik di masa hadapan yang perlu kita fikirkan, yang perlu kita buat. Pada pandangan Dr. Syarul lah. Okey. Okey, selalu Hakim kan. Okey, sekarang ni bagi pada saya pula tip ni. Okey. Okey, untuk tips utama untuk bidang saya lah. Tak tahulah, mungkin sama lah, tapi untuk saya mungkin boleh sebutkan bahawa penguasaan bidang lah. Penguasaan bidang tu sangat penting. Kita menguasai bidang tersebut. Saya suka juga Dr. Ika, saya suka juga sebut dekat para researcher baru ataupun bila saya sendiri berada dalam dunia akademik ni, saya suka definisikan PhD ni sebagai kita mula mengetahui apa batas ilmu yang kita ada. Okey, maksudnya macam ni. Kalau kita contohlah kita belajar kan, kita belajar, kita tak ada spesifikasi terhadap bidang kita, master, maksudnya kita tak ambil master ke PhD ke, kita tak tahu sebenarnya kita tahu apa. Tapi bila kita dah habis master, kita tamat PhD, saya ada satu kata-kata yang saya boleh cakap dengan diri, saya pakar bidang ini. Dan bila bercakap benda lain, saya boleh cakap, saya minta maaf, saya tak tahu benda ni. Maksudnya dia satu kesimpulan yang saya boleh cakap bila saya dah tamat PhD, saya boleh kata saya mula tahu siapa diri saya, saya mula tahu apa kepakaran saya mula tahu apa bidang saya. Bila orang cakap dia dalam dunia akademik ni, kita akan respect antara satu sama lain. Betul. Sebab kita akan faham ini bidang awak boleh cakap. Ini bidang ni orang ni boleh cakap. Tapi bila bukan bidang saya akan cakap saya minta maaf, saya tak boleh nak respon. Ni bukan bidang saya. Tapi kalau bidang saya nak respon. Sebab saya tahu saya dalam dunia tersebut. Saya dalam perjalanan tersebut. Jadi saya sukalah sebut Dr. Ika, kalau tips ni perlulah menguasai bidang tersebut dan kita tahu kepakaran kita di mana. Bila kita tahu, kita tahulah nak congkir kelebihan kita kat mana. Tapi kalau kita meletakkan diri kita semua, kita tahu, kita akan mudah tergelincir lah. Sebab kita cakap tanpa fakta apa semua. Betul. Kan. Jadi orang akan pertikaikan lah, mudah pertikaikan sebab orang lain pun ada kepakaran lain. Jadi bila kita tamat je PhD, kita ada master, kita ada PhD, kita mula tahu kita punya kepakaran, kita mula tahu bidang kita. Jadi kita lebih suka bercakap perkara di dalam bidang kita. Kalau bidang orang lain, kita akan cakap saya nak mendengar lah, saya tak nak untuk bagi ilmu lah. Sebab kita nak jadi penerima pula. Kita tak nak belajar kalau bidang orang. Kalau bidang kita, insya-Allah kita boleh bagi sumbangan. Betul. PhD bukanlah bermakna kita tahu semua benda. Kita tahu semua, tapi limitkan kepakaran kita dengan lebih mendalam terhadap perkara tersebut. Okey. Betul, saya setuju dengan Dr. Tasya. Dia macam touching juga kan. Kita nak ilmu ni dia kena humble. Betul. Dia tak boleh sebab tu bila kita habis PhD, kita semakin humble sepatutnya yang ada dalam diri kita. Betul. Itulah sebab humble, cinta kat ilmu tu Allah murahkan rezeki tu. Dapat geran terus. Sebab geran industri untuk pensyarah yang baru habis PhD tu satu pencapaian yang sangat tinggi lah. Yang sangat hebat, yang bukan semua orang mampu dapat walaupun ada pengalaman, kerja dah lama. Itu tak menentukan lah. Terima kasih Dr. Tasya. Tips tu sangat penting. Macam mana pula Cik Hakim? Untuk daripada saya, tips memenangi geran industri ni, tips yang pertama adalah kita sebagai akademia penyelidik ni, for sure kita kena tahulah. Kita kena tahu siapa industri kita kan. Siapa industri kita. Kadang-kadang first adalah untuk mengenali siapa industri kita ni, sebenarnya kita sendiri kena turun padang. Betul. Kita sendiri kena tegur dia orang. Kita sendiri kena turun, kita tanya khabar. Tapi dengan cara mana, dengan cara apa,
itu terserahlah kepada kreativiti masing-masing lah. Kalau nak senang, kita dari segi tadilah ada program bersama industri kita boleh turun. So yang kedua adalah bila kita nak dapatkan satu gerakan industri ni, kita kena tahulah apakah cadangan daripada kita ni untuk dia orang. Kan cadangan tu mesti kena jelas. Kenapa perlu cadangan tu? Dia lebih bersifat praktikal. Sebab industri ni dia memang ada satu allocate budget untuk dia punya area kan, tapi dia nak tahu juga. Dia memang siap tahu dia ada kenapa cadangan ni kena buat. So kita kena teruslah straight to the point. Kalau macam industri saya, sepanjang pengalaman saya dia ni dia suka straight to the point. Direct je. Direct okay, kenapa nak buat macam ni? Kenapa nak buat macam ni kan? So and then adalah kita kena tonjol lah. Satu lagi, industri dia suka nak impact kan, nak tonjolkan impact projek dan keboleh laksanaan projek tu. So kalau macam dia bagi kita geran tu kan, boleh tak laksana kan? Kadang-kadang bagi tak jadi. Betul. Tak nak pula tanggung kerugian kat situ. So sebelum dibagi fund tu, kita kena beritahu dia dah apakah aspek-aspek yang diboleh tonjolkan dengan adanya benda tu. Dan yang last sekali adalah bila kita nak, yang ni asas ni kan, kita perlulah tonjolkan kita punya networking tu. Tonjolkan networking tu macam mana tu? Nak tonjolkan networking tu saya pun nak kata ini dia lebih kepada kita lah kan, kita sendiri lah. Kadang-kadang kita pergi kepada industri kita tu, kita cubalah visibility tu, kita cuba tegur kan. Kadang tak tegur, kita tak tahu dia tu dalam bidang sama kan. Kalau macam kami ni, industri logam dan barang kemas ni sebenarnya banyak. Dan cubalah, kita cuba kadang-kadang kita macam, kalau macam kami di hujung semester kami akan adakan pameran diploma show. So diploma show di fakulti kami. Di fakulti kami lah kan. Tempat jabatan kami akan cuba menelefon setiap pakar-pakar industri ni, player-player industri ni untuk hadir bersama lah. Untuk hadir bersama memeriahkan lagi diploma show tu. So dari situ first kita invite dia pula kan. Kita invite dia. Satu kadang-kadang dia invite kita kan. Ni kita cuba invite dia. Kadang kita cubalah. Sekecil-kecil pengusaha pun kita kena libatkan bersama. So dari situlah. So mungkin dari situ kita boleh start networking tu. Networking tu kita boleh start sikit lah. Walaupun macam kami, kita cubalah penglibatan industri tu dengan kita. Dekat mana ruang dan peluang boleh apply bersama industri dalam PMP tu kan. Cuba slotkan bersama. At least dia ni rasa juga dihargai. Oh, dia ni ada juga kan bagi pendedahan dalam akademik. Betul. Sebab dia tadi kan seperti yang kita bincangkan tadi, industri ni lah yang merupakan implement apa yang kita kaji tu. Dia lah yang akan jalankan. Kan? So di situlah sebanyak lah tips-tips dia kan. Kita cubalah. Saya pun masih belajar lagi insyaAllah. Macam akademik dan juga pendidikan ni tak boleh dipisahkan. Betul, tak boleh dipisahkan. Akademik dan industri tak boleh dipisahkan. Boleh gabung sekali tu memang bombastik lah. Memang bombastik betul. Kita boleh gunakan kelebihan masing-masing. Ya betul. Nampaknya kita dah bersiaran hampir sejam lebih. Mungkin kita nak berehat seketika. Lepas ni kita akan kembali dengan beberapa sesi. Okay. Kita rehat seketika untuk panel minum air dulu ke? Okay, kita bersua kembali. Okay.
untuk sesi akhir ni lah kita juga menanti soalan daripada penonton lah untuk bertanya kepada panel. Dan selain tu kita juga nak minta panel lah ni dikira sebagai soalan terakhir lah untuk perbincangan kita pada pagi ni. Boleh kongsikan macam mana sebenarnya motivasi, inspirasi yang kedua-dua panel kita ada hari ni sehingga dapat menggapai impian dan juga dapat melaksanakan gerak industri yang diperolehi. Kita mulakan dengan Dr. Asia. Kejut lah. Okey, alhamdulillah lah kita akhirnya sampai ke penghujung. Semoga perkongsian saya, perkongsian Encik Hakim dapat dimanfaatkan lah. Dan alhamdulillah saya fikir macam ni je lah. Saya dah berada dalam dunia akademik kan. Dunia akademik. Jadi benda tu memang kita kena buat. Tesis tu kita kena buat. Kita yang mendalami apa masalah yang berlaku, apa isu-isu yang ada, itu makanan kita lah. Apa objektif kan. Itu memang benda yang memang kena ada dalam kita sebagai pensyarah dan ahli penyelidik. Okey. Jadi kita dah ada. Jadi kita kata kat rumah lah. Kat rumah tu kita dah ada apa? Bawang, dah ada ikan, dah ada ayam. Kita pun dah masak sebenarnya. Dah masak. Memanglah mula-mula tu kita nak kita kata nak kupas bawang, nak ambil ikan, nak apa tu memanglah kita kata susah kan. Nak masak satu-satu menu tu memang susah. Tapi bila dah siap tu, kita rasa macam tak apalah, kita bagilah orang rasa makanan kita sedap ke tak kan. Sebab cuba jual kan. Kita cuba nak jual produk kita ni. Jadi kita kena carilah orang yang nak makan makanan kita yang kita masak tu sesuai dengan cita rasa dia, sesuai dengan kemahuan dia, sesuai dengan keinginan dia. Jadi kita cubalah kan. Kalau kita tak cuba, kita tak dapat langsung. Kalau kita cuba, kita ada potensi mungkin dapat, mungkin tak dapat kan. Jadi kita ni pengalaman saya lah, saya duduk dalam dunia akademik ni daripada degree, master, PhD ni tak pernah kita kata keluar dalam dunia industri. Duduk dalam dunia akademik kan, setiap hari buka laptop, buat tesis, buat tesis kan. Jadi dia ada satu fasa kita rasa kita nak memberitahu kepada pihak-pihak yang sesuai untuk menerima idea kita. Kan? Jadi daripada situlah kita rasa macam terinspirasi lah. Kita nak memberi, rasa nak sampaikan apa yang kita dah terokai, apa yang kita dah cari kan. Jadi kita cubalah mohon. Sebenarnya pada pandangan saya lah, kalau nak kira dari sudut aspek proposal tu sangat simple. Sebab orang industri ni dia tak minat baca yang berpanjang-panjang. Kalau proposal kita yang akademik tu kita boleh kata 25 ke 30 muka surat, tapi orang industri ni 10 ke 11 muka surat. Sangat sharp, simple. Sebenarnya sangat simple. Kalau boleh kurang daripada 10 pun lagi bagus. Saya punya proposal tu. Tapi yang pentingnya adalah aplikasi lah, pelaksanaan. Maksudnya kita tak ambil semua masuk, kita bagi apa yang penting dan apa yang kita rasa boleh dijalankan, boleh dilaksanakan. Jadi alhamdulillah daripada situ kita pun inginlah melihat suatu hari nanti idea kita dijalankan, idea kita dimanfaatkan, mudah-mudahan mendapat pahala daripada situ kan. Seperti mana dalam hadis sebut antara amalan yang bila kita meninggal, perkara yang mendapat kebaikan secara berterusan adalah ilmu yang berterusan. Ilmu yang berterusan yang kita bagikan kepada orang lain kan. Jadi kalau cetusan idea, ilmu yang diguna pakai sejak
katakanlah saya dah meninggal sekalipun, masih lagi orang manfaat kebajikan warga emas tu masih lagi terjaga, maka insya-Allah pahala-pahala tu masih lagi mengalir lah kepada kami ahli-ahli projek ni, yang sama-sama memberi idea, yang sama-sama betul-betul lumus, yang sama-sama nak mencapai idea-idea untuk menjaga kebajikan Jadi itu hasrat kita. Mungkinlah kita kata kalau dari sudut kritikan kita kata tak bagus pun idea dia, ada idea yang lebih baik. Kita dalam dunia akademik ni kita tak berbalah dari sudut kata-kata. Okey, kalau kita kata ada idea lebih baik, berikan penyelidikan yang rentetan daripada kajian yang sedia ada, lebih baik lagi. Bahkan saya lagi gembira. Sebab apa? Sebab ada orang nak meneruskan legasi ilmu, meneruskan tambah baik lagi idea-idea saya. Mungkin ada kekurangan kepada idea saya, tapi satu peringkat tu perlu ada. Betul. Ada dulu. Mungkin belum sempurna dari sudut aspek pelaksanaan. Kalau kami contoh ada saya dalam bidang ekonomi Islam. Kalau spesifikasinya adalah syariah dan ekonomi. Tapi dalam pelaksanaan juga perlu kepada kepakaran dalam bidang syariah dan undang-undang. Sebab governance, pengurusan. Jadi kena ada undang-undang macam mana kita nak laksanakan. Terutamanya aspek dalam contoh dalam model takaful mikro tu, disebabkan kita kata warga emas yang ada keterbatasan dari sudut kewangan dan sebagainya, kita kena tambah dari sudut dana wakaf, dana zakat, dana CSR, dana-dana lain. Maka kat situ dia perlu kepada perundangan undang-undang syariah lah untuk mengatakan macam mana kita nak laksanakan wakaf di dalam sudut kita kata dalam industri takaful ni. Maksudnya mendapat kebenaran dari segi aspek hukum Islam, syariah, maksudnya dia patuh syariah dari sudut hukum, maksudnya lancarlah dari sudut agama sendiri. Kemudian dari sudut pelaksanaan dunia industri ni kita ada undang-undang kerajaan negeri yang tertakluk yang merupakan berkuasa terhadap wakaf dengan zakat. Jadi kat situ kita perlu pula kepakaran dalam bidang syariah dan undang-undang untuk aplikasi pula, untuk lengkapkan lagi idea saya tu. Maksudnya kita ni kan dalam kita sebagai seorang manusia dekat dunia ni sebenarnya kita tak boleh pentingkan diri. Saya lah paling pandai, saya lah paling hebat. Tak boleh macam tu. Sebenarnya ilmu saya juga terhad. Kepakaran saya juga terhad. Macam saya kata tadi, bila kita tamat PhD-nya sepatutnya kita semakin humble. Kita semakin tahu limitasi saya, bidang kepakaran saya setakat ni. Saya boleh lagi tambah baik dengan ruang lingkup saya. Tapi saya masih lagi memerlukan orang-orang lain. Saya perlu berbaik lagi dengan orang lain. Saya perlu lagi kepakaran orang lain untuk tambah baik lagi supaya dia jadi lengkap. Sebab tu dalam kita sebagai dalam dunia ni sebenarnya kita manusia saling melengkapi. Kalau kita kata Allah letaklah kita dekat satu pulau, semua benda kita ada. Shopping komplek kita seorang masuk, contoh kita kata rumah kita seorang je ada. Tak ada jiran, tak ada apa, kita pula yang takut, betul tak? Kita pula takut, kita duduk seorang. Tapi bila kita duduk dalam dunia ni, kita berjiran, kita rasa jiran ni menyusahkan kita pula. Jadi kita sebagai manusia ni sentiasa kita rasa tak betul. Tapi dengan kita menjadi seorang yang bersyukur dan memahami situasi, kita berbuat baik kepada orang, barulah kita dapat imarahkan, memakmurkan sebagai manusia, sebagai khalifah di dalam dunia ni. Jadi sebenarnya kita saling melengkapi. Saling melengkapi. Walaupun bidang Cik Hakim ni lain, tapi saya minat juga emas. Wanita tak apa kan? Jadi lepas ni saya pun nak tengok juga koleksi dia. Betul tak? Betul. Nanti untuk kepakaran saya pula nanti bila kita lagi setahun, lagi 10 tahun, 20 tahun kita pun
30 tahun kita pun akan menuju warga emas. Ya. Jadi Cik Hakim pun memerlukan saya juga. Betul tak? Betul. Dr. Ika pun perlukan saya juga. Jadi dekat dunia ni sebenarnya kalau kita memahami setiap orang ada peranan dia. Sungguh. Cuma macam mana kita nak gilak peranan kita supaya kita boleh impactful, memberi manfaat kepada orang lain. Memang kalau kita kata Dr. Ika, kalau saya sebut tadi pasal cabaran, saya rasa sangat takut, sangat kedil untuk menunjukkan saya punya credibility, kemampuan dan sebagainya. Tapi kita cuba dan kita anggap mudah-mudahan kita letaklah benda ni bukan milik kita, Allah yang bagi idea dekat kita kan. Jadi keberanian juga kita minta kepada Allah lah untuk bagi kepada kita juga. Jadi itu sajalah. Dr. Azhar dah kongsikan inspirasinya, cintakan ilmu, mengamalkan ilmu, menghormati ilmu dan beradab dengan ilmu. Itu yang saya boleh simpulkan daripada cerita Dr. Azhar. Kita nak dengar apa inspirasi Encik Hakim pula untuk gerai industri ni. Terima kasih Dr. Siti. So untuk inspirasi kami ni, biasalah para penyelidik ni, yang mana hasrat kami adalah terjemahkan penyelidik ni kepada masyarakat lah. Sebab kita punya kepakaran ni kadang-kadang kita nak tunjukkan juga kepada masyarakat kan. Apa kepakaran kita, apakah benefit dia kepada masyarakat. So dengan melalui industri ni lah, dia lebih dekat dengan masyarakat lah actually. Satu lagi adalah inspirasi kami ni, kami yakinlah bahawa sebenarnya gerak industri ni adalah satu platform perubahan sebenarnya. Daripada ilmu dengan industri, dengan komuniti lah. So kami ni dia lebih kepada, hasrat kami lebih kepada sharing our new expertise or new knowledge to community. To community itself lah. So di situ kami sebab mungkin kami pun tak tahu cara macam mana kita nak sharing session. So dari segi melalui geran-geran macam inilah. Kadang-kadang kami bergerak sendiri tanpa melalui industri. Bahkan industri itu sendiri yang didekat dengan komuniti. So dengan melalui gerak industri inilah cabang ilmu tu kami boleh sampaikan kepada komuniti. So saya nak share satu lagi lah rentetan daripada gerak industri kami ni kan. Sebenarnya benda ni pun walaupun gerak kami ni belum habis lagi, alhamdulillah. Dengan rezeki yang Allah bagi, insyaAllah kami akan anjurkan. Okay. So ada satu program Kelantan Jewellery Fair yang akan dilangsungkan pada bulan 10. Yang mana apakah yang dimasukkan dengan Kelantan Jewellery Fair ni adalah pengusaha barang kemas Kelantan ni di bawah satu bumbung. Kami kumpulkan semua pengusaha barang kemas Kelantan ni akan bertapak di Taman Emas Malaysia lah. Dan di situ akan ada pameran tambah jualan barang kemas yang actually dia first di Kelantan. So kalau ikutkan dia punya besar jugalah bajet program dia, insyaAllah. Itu bajet daripada mana tu? Bajet kita cuba daripada industri dan banyaklah kita cuba cari lah. Tapi pengajuk utama kita ATM. Iaitu bajet dia insyaAllah dalam 600,000. InsyaAllah pada bulan 10 nantilah akan dijalankan. So di sini kalau kita tengok kan, Taman Emas Malaysia sasar jadi hub emas seni craft. So di situ pun dia ada satu akademi emas Malaysia lah. Dia ada akademi dia. Ini semua dia akademi di sana yang dia akan praktik lah pertukangan barangan kemas. Sangat bagus usaha Encik Hakim dan tim dan juga Taman Emas Malaysia kerana memartabatkan seni budaya Melayu Kelantan. Yang ni seni-seni ni kita perlu pertahankan, kita perlu preserve untuk generasi masa hadapan. Dan untuk kedua-dua panel, Dr. Azhar dengan Encik Hakim, Dr. Hakim in the future, InsyaAllah saya pun duduk dengan dua-dua pakar bidang doktor ni. Saya rasa sangat kagum dengan sikap cinta kat ilmu dan sifat yang nak menyumbang kepada komuniti masyarakat yang tu memang menjadi inspirasi lah kepada semua ahli akademik. Itu adalah sebenarnya tanggungjawab kita secara langsung yang kita perlu sedar
dengan ilmu yang Allah kurniakan ni kita perlu aplikasikannya. Dan cerita-cerita perkongsian daripada Dr. Asiah dan Encik Hakim memang sangat membuka mata dan memberi semangat lah untuk penonton dan juga kami dekat sini. Okay, mungkin kita masih menunggu soalan kalau ada, dan untuk ni kita minta lah Dr. Asiah ada bawa hasil penyelidikan beliau, mungkin boleh dikongsikan kepada penonton. Okey, kepada siapa-siapa yang berminat untuk membaca, saya cerita sikit lah apa yang best dekat buku ni. Okay. Dekat buku ni adalah bila siapa-siapa yang baca, dia akan mula faham lah yang kita kata kalau dulu kita rasa macam takaful ni nak ambil duit kita lah. Betul. Okay, nak ambil duit kita, kemudian kita tak dapat apa-apa kalau tak berlaku apa-apa. Betul. Tapi saya cadangkan takaful mikro ni untuk cover lah. Kita kata golongan yang tidak dilindungi. Maksudnya dia tak ada duit pun nak melindungi diri dia. Tapi kita akan bina, maksudnya saya cadang kepada syarikat takaful untuk ada tabung wakaf, tabung zakat di dalam industri, kemudian salurkan kepada golongan-golongan yang memerlukan menggunakan dana tersebut. Menggunakan dana tersebut. Dan siapa-siapa yang baca buku saya ni, dia akan dapat latest knowledge lah kita kata. Maksudnya syarikat takaful belum buat lagi, tapi dia dah faham ilmu tersebut. Jadi bila produk tu dah ada di pasaran, dia akan kita kata bersangka baik lah dengan syarikat takaful. Sebab apa? Syarikat takaful pun perlukan idea daripada kita, macam mana dia nak bantu kita. Jadi bila saya memberi idea kepada syarikat takaful ni, kita akan memberi perspektif yang barulah kepada syarikat takaful, yang mana sebenarnya syarikat takaful tu akan melindungi kepada kita bila berlaku resiko-resiko tertentu dan termasuk kepada golongan-golongan yang tidak mampulah memberi perlindungan pada diri mereka sendiri. Jadi insya-Allah dengan tuan-puan bacanya buku ni, maka dunia baru dalam industri takaful akan berlakulah. Kat mana kami boleh dapatkan buku ni? Okey, boleh dapat di website penerbit USM. Untuk makluman semua tuan-puan, buku ini diterbitkan di bawah penerbitan USM, maka boleh pergi ke website penerbit USM. Kat situ adalah senarai buku ni, ataupun anak-anak remaja kita, orang-orang muda sekarang, kita sendiri pun masih muda ni pun suka pergi ke Shopee kan. Shopee pun ada jual, ada voucher. Ada voucher. Okay, jadi boleh pergi ke Shopee, boleh pergi ke penerbit USM untuk dapatkan buku ni. Dan di Shopee ada diskaun lah. Ada diskaun. Kita cari ada diskaun. Kita nak ilmu dan kita nak diskaun juga. Okay, terima kasih Dr. Asiah, Encik Hakim untuk kongsikan promosi apa-apa berkaitan dengan produk Encik Hakim. Untuk para penonton di luar sana, boleh layari website kami di MDG UiTM. So di situ boleh anda lihat berbagai produk ataupun kita punya consultation dan segala aktiviti yang berlaku lah. So andai kata ada penonton di luar sana untuk kenali kami dengan lebih lanjut, boleh hubungi kami di website yang disediakan, insya-Allah. Dan kami sendiri bersedialah untuk berkongsi dan juga membuat sedikit dengan ilmu yang ada lah, buat sikit konsultan ataupun dengan kepakaran yang kami ada ni. So boleh layari di laman web MDG UiTM Metalcraft Design Group. Okey. Mana-mana yang berminat bolehlah. Okey, kita dah ada soalan. Okey, soalan pertama kita daripada Siti Nomai Sarah Muhammad Tarzi. Okay, beliau ingin bertanya, sukanya dengar perkongsian dua orang ilmuwan. Okay, boleh jelaskan mengapa student tidak boleh berputus asa dengan kos yang dipelajari seperti ilmu ekonomi? Ni daripada pelajar.
untuk tahu. Mungkin Dr. Asia boleh jawab soalan ni. Okey. Terima kasih kepada Siti Nurmaisara atas soalan yang ditanya. Okey. Jadi saya bagi kata-kata lah kepada para pelajar bahawa satu hari nanti saya juga akan meninggalkan medan ini kan. Jadi saya perlu ada penerus. Penerus yang akan bercakap tentang bidang saya ni. Jadi saya nak beri nasihatlah kepada para pelajar nanti, belajar sungguh-sungguh, jadi ilmuwan, kemudian sambung legacy, sambung bidang saya ni. Bidang saya memang alhamdulillah lah, saya nampak lah dalam dunia research ni sebenarnya kita nak ada penerus. Kita nak ada penerus. Jadi kalau satu hari nanti saya meninggal, ada orang yang meneruskan ilmu saya. Dia maksudnya dia akan ke depan. Sebab itulah negara maju adalah negara yang ada ilmu, yang berilmu. Maksudnya kalau tak ada penyelidikan, kita tak tahu. Jadi kita tak tahu kita nak teruskan di mana dan kita nak bermula di mana. Jadi sekarang ni untuk bidang takaful mikro, kita tengah explore. B40 kita dah explore, warga emas kita dah explore, OKU dah explore. Jadi kita nak apply. Katakanlah idea saya ni belum terlaksana, masih ada orang di belakang lagi untuk memberitahu pihak syarikat takaful kena buat benda ni, kena buat cara macam ni supaya kebajikan golongan ini masih lagi terjaga. Jadi saya perlukan ada penerus ni. Kena ada orang dalam bidang ekonomi Islam ni untuk menyambung pemahaman yang saya cuba sampaikan ni supaya boleh dilaksanakan. Kalau ada kekurangan kepada idea saya, tambah baik lagi supaya dia boleh dilaksanakan, boleh dimanfaatkan, boleh menjaga kebajikan. Jadi para pelajar ni adalah pelapis kepada bidang saya lah. InsyaAllah saya doakan. InsyaAllah, amin. Semoga Siti Nurmaisara ni pelapis untuk bidang bidang Dr. Asia lah. InsyaAllah. Okay, alang-alang untuk pelajar ni boleh minta Cik Hakim juga bagi semangat lah untuk pelajar-pelajar AD. Terutamanya dekat UiTM Kelantan ni. Jangan putus asa, tengok dia punya impak ni. Sikit sebanyak saya bagi motivasi sikit lah kepada pelajar-pelajar saya. Untuk pelajar-pelajar, especially pelajar AD lah. So jangan ada sikap putus asa lah dalam mengejar ilmu ni. So if you believe in academic, insyaAllah ada sinar akan ada di sana nanti. Jangan putus asa untuk mengejar ilmu kerana impian akan datang dengan ilmu tersebut dan kejayaan akan datang dengan ilmu yang awak ada tersebut. So jangan putus asa, itu sahaja. Ini apa daripada Nurhayati Muhammad Khalil. Alhamdulillah terbaik Cik Hakim. Memang terbaik tu. Berkongsi yang baik untuk industri berkait dengan produk dan design. Sungguh-sungguh. Okay, kita sangat bertuah hari ni. Mungkin ada lagi ke soalan daripada penonton? Okay, nampaknya kita pun dah di penghujung rancangan. Okay, sebelum kita untuk saya sekali lagi ingin mengucapkan berbanyak terima kasih, jutaan terima kasih kepada Cik Hakim, kepada Dr. Asia atas kesudian untuk berkongsi ilmu dan pengalaman yang susah untuk kita dapat dan sangat berharga melalui perkongsian pada hari ini. Okay, selain itu saya juga nak ucapkan jutaan terima kasih kepada RMU, Research Monitoring Unit, Bahagian Pendidikan Jaringan Industri Masyarakat dan Alumni UiTM Kelantan, terutamanya kepada Profesor Madya Dr. Marziana Madam Marzuki kerana beliau, program kita pada hari ini adalah inisiatif daripada beliau. Beliau berjumpa dengan Dr. Asia, berjumpa dengan Cik Hakim. Beliau merasakan gerak industri ni, cara-cara untuk dapat gerak industri ni perlu ditonjolkan kepada ahli penyelidik di UiTM Kelantan dan seluruh UiTM lah. Dan sekali lagi nak ucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Tengku Anis, UiTM Cawangan Kelantan, terutama sekali kepada Dr. Muslim yang hari ni kita ada Cik Hazri dan Cik Himan yang sangat-sangat hebat dalam teknikal, dan dijemput juga kepada fakulti lain, kepada cawangan lain yang nak buat kolaborasi, dipersilakan hadir ke PITAR UiTM Kelantan. Dan akhir sekali tak lupa juga kepada semua penonton, terima kasih kerana sudi meluangkan masa yang berharga pada pagi ini dan seterusnya menyokong ilmu-ilmu yang dikongsikan oleh panel-panel kita pada hari ini.
Dan saya juga berharap dengan adanya program pada hari ini, kita warga akademik dapat sama-sama menyumbang kepada pembangunan UiTM dan mencapai PIPI yang telah diamanahkan. Yang itu sahajalah untuk kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain masa dan waktu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.